Assalamualaikum, apa khabar? Kembali kepada Honor. Alhamdulillah, lama dah Honor ni Risoria TV tak berucap dalam channel YouTube ni. Hari ni Habib Riz kembali nak tengok kita buat konten pasal jalan di flyover Panji, persimpangan Panji nak menuju ke Kota Baru, Kubakia. Dah bacok deh cabai si pepak deh, cabai pak panggil Kelantan Royak. Ni ada progress flyover daripada Kubakia nak pergi ke Kuala Lumpur, ada Pacu. Progress dia lah ni jalan tutup. Jalan tutup daripada persimpangan flyover ni nak pergi ke Kota Baru. Nampak ya tutup dengan kong tu kan. Nampak. Jadi mungkin esok tu hari kami 9 hari bulan April, kemungkinan besar ya akan buka bulak kepada semua kenderaan lah. Dah. Tapi tak boleh janji buka kodok tu ke. Tu bergantung kepada pihak kontraktor. Tengok keadaan memang kata setiap petang memang kata sesiapa nak lalu jalan ni memang kata sesak sikit lah. Sesak sikit daripada traffic light demik tu sampai ke cabai pak pau ni, ataupun cabai pak Panji JPJ. Memang kata panjang tu susun kereta ni. Jadi pandailah pengguna jalan raya menggunakan jalan yang alternatif yang terbaik. Dan kata-kata racun perjalanan lebih awal. Kalau ada balik kerja tak apa. Kalau hak balik kerja pagi ni kemungkinan lewat ke, ataupun kita racun keluar awal untuk pergi ke tempat kerja. Biasalah kehidupan ni ke. Sekarang ni nak tak nak kita kena hadap jam ni. Tak kira lah di Kelantan ke, di Kuala Lumpur pun sama benda ni. Dah. Jadi oleh sebab tu adik-adik kakak memang kita kena hadap lah benda ni. Dalam kehidupan ni pagi memang kita kena hadap jam dengan budak sekolah, dengan pergi pak kerja, dengan nak pergi cari makanan, nak rezeki, macam-macam lah. Orang keluar awal pagi ni untuk bekerja. Nak atas nak sekolah ke, nak pergi jual ke, macam-macam orang tubik ni. Deh. Jadi oleh sebab itu kita kena ada sifat kesabaran lah. Okey, baiklah, jumpa lagi. Assalamualaikum.